Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. So, selamat datang ke channel YouTube Wan tu. Okay. So, jangan lupa subscribe channel ni. Okay. Dan satu lagi, tengok dia ada playlist. Type Musli Bahari playlist. Kita boleh select apa yang kita nak tengok. Pasal channel ni macam-macam ada. Okay. So, hari ni kita nak tunjuk apa? Kita nak tunjuk macam mana kita nak baja pokok orkid. Kita nak baja pokok orkid dengan bahan-bahan semula jadi. Okey, bukan baja yang kita beli kat kedai ke apa. Yang baja yang memang sedia ada, kita guna yang tu. Untuk bagi pokok orkid tu berbunga cepat. Apa yang kita perlu ada ni, gunting, dan lagi satu ni pisang. So, bila kita makan pisang ni, kulit dia tu kita jangan buang. Okey. Dia yang ni kita rendam masuk dalam apa? Air aloe vera. Kita ada baja aloe vera tu. Kita rendam saja dalam tu. Okey. So, yang kulit pisang ni, pisang tu kita makan lah. Kulit pisang tu kita simpan. Okey. So, kalau kita beli pisang ni, kita simpan kulit dia. Okey. So, kulit ni kita boleh buat dua. Sama ada kita ambil dia, kita rendam sekali dengan aloe vera tu. Okey. Air baja aloe vera tu. Mari kita tunjuk kat sini. Kita rendah sikit. Ni. Okey. So, ni nampak ni air rendaman aloe vera tu. So, ni pisangnya ni. Okey. Kita boleh rendam sekali dalam ni. Ataupun kita ambil dia ni, kita bagi kering. Kulit pisang ni kita bagi kering, kita grind dia. Bagi jadi serbuk. Jadi macam baja. Tapi yang tu kalau kita nak baja orkid, tak guna kita buat. Kalau kita jurus, dia jatuh semua. Okey. Sebab tu kalau untuk pokok orkid ni, yang mudah, kita hanya perlu ambil gunting. Kita cuma perlu ambil gunting je. Okey. So, kita ambil gunting. Okey, kita ambil kita punya pokok tu, kita gunting. Kita buah terus ke pokok. So, tengok ni. Pokok bunga kita pun dah berbunga balik dah. Lihat. Okey. So, apa yang kita perlu buat lah ni, kita cuma ambil gunting. Kita gunting ni, kulit pisang ni. Kita gunting kulit pisang ni, kita masuk bubur atas apa? Bubur dia dalam pasu. Okey, jadi dia besar. Jadi bila kita siram air pun dia takkan keluar. Jadi cuma air daripada siraman tu yang akan bawa dia punya baja dia tu semua tu untuk pokok orkid. Jadi pokok, kalau kita buah pisang ni memang pokok orkid kita memang berbunga. Okey, buah mungkin satu pisang tu untuk satu pokok ke apa, kita gunting je. Jadi tak payah jemuk, tak payah ni. So, ada banyak cara lah. Ada orang dia rebus dulu kulit pisang ni, dia ambil terus air dia, dia guna untuk ni. Tapi kita tak, kita guna cara mudah. Ambil gunting saja, masukkan terus dalam pokok orkid kita ni. Okey. So, ni nampak ni, kita dah gunting dah dia. Kita dah bubuh dah dalam ni. Lepas tu kita masukkan pokok orkid kita ni dalam timba.
Lepas tu kita siram dengan air aloe vera ni. Okey. Ni air aloe vera. Okey, jadi kita siram saja. Guna timba kita siram pasal kita tak nak buang air aloe vera tu. Okey, guna timba tu kita siram. Jadi kita guna balik air ni pasal dia akan menipis keluar banyak kan. Pasal pokok orkid ni dia tak boleh apa air, ada air banyak dia akan mati. Jadi kita siram dah. Okey, kita siram sampai air dia habis menitik dah, kita habis bubur tepi ya. Nanti kita gantung balik. Okey, so nak siram banyak kali pun siram lah, tak ada masalah. Pasal baja aloe vera dengan baja pisang ni dia tak ada, dia punya efek untuk bagi mati pokok tak. Kalau baja lain dia kadang-kadang dia terlampau banyak sangat pokok boleh mati. Tapi kalau baja semula jadi ni, okey, kulit pisang dengan aloe vera ni pokok dengan sihat dan tak akan mati kerana kelebihan baja. Okey, so kita angkat ya sampai dia menitik sudah habis, kita buat tepi, kita ambil yang lain. Okey, satu lagi pun baru nak kembang bunga dia. Okey, terus serupa juga bubur tepi. Kita ambil pisang ni. Okey, satu ke dua kulit pisang ni. Terus kita ambil gunting, kita potong ke dalam basuh ni. So, lepas dah gunting kulit pisang tu masuk, letak dia, lepas tu kita juruhkan air aloe vera. Kalau tak ada air aloe vera pun tak apa, gunting daun pisang tu, kulit pisang tu gunting saja. Lepas tu kita juruh lah macam biasa. Okay, kita siram dia macam biasa. Cakap juruh lagi ada orang tak faham. Jadi kita siram dia. So juruh tu bahasa Penang. Okay, kita siram dia. Okay, lepas tu kita angkat dia sampai air dia habis dah menitik kita buat.
So tengok pokok wan ni kan. Pokok wan ni dua yang baru berbunga balik, yang lain pun baru nak besar. Pasal apa? Tengok ni, tali bunga dah nak keluar. Pasal apa? Hari tu kesilapan kita mati, jadi kita tanam balik semula. Semua pakai batang-batang dia semua yang mana mungkin boleh diselamatkan lagi. Kita guna balik batang-batang tu semua. Kita masukkan balik dalam pasu. Mati semua. Tu tengok channel YouTube Wan tu, apa benda yang kita patut jangan buat supaya pokok kita tu tak mati, pokok orkid. Okey. Pasal pokok orkid ni dia satu, memang benda tu selalu kita tengok ada orang dia akan guna, tapi kita kena tahu bila masa kita nak guna benda tu. Okey. Apa dia yang dia guna tu? Sabut. Wan pun guna sabut, tapi kesilapan dia bila kita guna sabut, kalau bukan musim hujan tak apa. Bila main musim hujan tu, sabut tu akan datangkan masalah. Pokok kita, akar dia semua akan mati. Pasal apa? Dia terlalu basah sangat. Dia terlalu lembab. So pokok tu dia tak mau. Dia nak keadaan yang orang kata akar dia tu kering, tak basah selalu. Okay. So yang tu kesilapan yang kita buat lah. Kita masa tu kerja, kita tak ada masa, jadi kita bubuh sabut tu. Kita ingat mungkin ada sabut tu, kita tak payahlah jurui dia hari-hari. 2-3 hari baru kita jurui. Saya sabut tu pegang ayak, tapi benda tu semua bila main musim hujan, pokok kita semua mati. Okay. So kalau kita bubuh dia bawa bumbung ke apa, dia tak kena hujan, mungkin boleh pakai lah sabut tu. Dia tak basah sangat. Okay. Tapi kalau boleh elak. Okay. So ni memang dia baru nak membesar. Okay. Rasa ni minggu depan dia dah berbunga dalam ni. So macam biasa ni, ambil kulit pisang, gunting terus. Gunting, lepas tu siram dia dengan air aloe vera ni. Okey, tengok semua pokok kita tu kita dah bubuh dah. Okey, kulit pisang tu. Okey. So kalau tengok pokok wan tu, tengok dekat-dekat, kebanyakannya semua memang tanam balik semula dengan batang dia saja. Pasal dia dah mati. Jadi kita tanam dia balik semula dengan batang dia saja. Kita tanam dia balik dengan batang dia saja. Lepas tu kita boleh tengok kecil-kecil tapi hidup-hidup. Okey. So kalau kita nak lagi bagus ni air aloe vera ni yang kita guna kat sini. Lepas tu kita masuk pasu kita dalam ni. Kita tuang tu ada air aloe vera tu. So kalau kata nak lagi bagus tu, bila
ayak aloe vera tu dah cukup tinggi dah dalam ni, kita rendam ya. Kita ambil pasu kita rendam bagi lama sikit. Jadi arang tu akan apa? Ayak aloe vera tu akan lekat arang tu. Dia masuk dalam arang tu. Jadi dia orang kata dia di baja dia lah. Okey. So pokok wal ni dia kan memang hardcore. Kita tak tanam dia bawah apa? Kadang-kadang orang letak yang hitam yang canvas tu. Jadi sini tak boleh. Dah letak dah dulu, tengok besi tu ada. Tapi semua kera dah koyak. Jadi kita lepas tu kita letak donyok tu okey. Tapi satu lah, bila donyok tu dah kering dah, nak buang lah, tapi lama lah donyok tu nak kering. So praktikal dia bubur donyok lah. Okey. Kalau tidak, dia macam ni, hardcore. Kena pastikan jurui hari-hari. Kalau hujan tak payah jurui, baru dia hidup. Jadi tapi dia hardcore lah. Dia susah nak mati. Dia dah biasa panas. Okey. Satu-satu lagi kita tunggu lah. Kita punya pokok markisa ni. Tu ada markisa satu kat sini naik tu. Ini pun dah naik satu tinggi. Yang ni lagi kita tu ambil, kita turunkan dia, kita bagi dia jalan kat sini. Kita bagi dia apa orang kata ni? Kita bagi pokok markisa kita tu melingkar sampai sini. Okey. Sampai sini, jadi automatik dia akan jadi macam ni lah. Dia terlindung daripada panas. Kita guna pokok markisa. So ni gambar dulu sebelum pokok okey kita tu mati, pasal kesilapan yang kita buat. Jadi kena jagalah. So sekarang ni kita tanam balik semula, kita tengok yang mana bunga-bunga mana yang hidup. So jangan lupa subscribe. Okay. So ayak baja aloe vera tu pun kita boleh tuang dekat semua kita punya pokok. Nampak? Ada macam-macam pokok ada kat sini. Okay. Semua sihat. Semua hanya guna baja aloe vera ni saja. Okay. So sekian saja. Assalamualaikum. Bye.